Allahu Akbar. Nikmat mana yang kita nak dustakan bila kita melihat saudara-saudara kita yang sangat kata kebuluran, yang memerlukan bantuan kita. Subhanallah. Alhamdulillah hari ini insya-Allah. Hari ini terutamanya kita nak menyambut Hari Raya Korban. Mungkin ada di kalangan anda yang berhajat, dah berniat dalam hati untuk melakukan ibadah korban. Insya-Allah hari ini Dewi nak kongsikan kepada anda dalam bersama dengan Peduli Insan Kurban for Ummah. Jadi kita nak tahu lebih lanjut lagi macam mana caranya untuk kita mendaftar dan sebagainya. Bersama dengan saya sekarang ni di studio, saya bawakan di sebelah saya selaku ikon kemanusiaan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Kita bersama dengan Ustaz Muhammad Syahri Abdul Khalid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar? Sihat alhamdulillah. Salam Jumaat. Hari ini bukan datang nak nyanyi Ustaz? Bukan. Insya-Allah. Peduli Insan insya-Allah. Peduli Insan insya-Allah kita nak ajak ramai-ramai untuk melakukan ibadah korban insya-Allah. Betul. Tapi mungkin Ustaz boleh kongsikan Ustaz, mungkin ada di kalangan kita yang memang dah berhajat, dah berniat untuk melakukan ibadah korban pada tahun ini, sebab kita tahu ibadah korban ini menzahirkan rasa ketaatan kita kepada Allah dan rasa syukur kita, sambil tu kita dapat membantu saudara-saudara se-Islam kita. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan untuk kempen Kurban for Ummah untuk tahun ini, Peduli Insan memberi impak kepada saudara dan untuk terutamanya pada 4 negara. Saya difahamkan Syria, Palestin, Yaman dan juga benua Afrika. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan lebih lanjut lagi. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bersama-sama dapat menikmati banyak nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan korban ini ibadah yang sangat dituntut dalam agama kita. Nama qarib, nama intim tu kan. Kita nak mengqaribkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya nak dekatkan diri, dan kita nak memberikan penghargaan hadiah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sebenarnya kempen Korban for Ummah ini kita bersama-sama kempen yang dianjurkan oleh Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Kali ini kali yang ke-13, tahun yang ke-13 yang telah dianjurkan. Sebelum ni terutamanya di Syria, di Palestin dan juga di Yaman. Dan yang terkini untuk yang kali ke-13 ini kita ada di benua Afrika pula. Ada 3 negara tak silap saya, di Burkina Faso, Sudan dan juga di Chad. So ini adalah negara-negara yang kita lihat macam mana banyak isu-isu konflik, krisis dengan kebuluran, kelaparan, anak-anak yatim, peperangan dan sebagainya. Jadi di sinilah kita nak membantu sebagai satu tuntutan, selain daripada kita menunaikan ibadah korban itu sendiri, tapi kita dalam isu kemanusiaan, solidariti kepada insan-insan lain, saudara sendiri kita, saudara se-Islam kita, untuk kita bersama-sama dalam kempen peduli korban for ummah ini. Insya-Allah, Allahu Akbar kan. Salah satunya negara adalah Palestin, Ustaz kan? Palestin, betul. Kalau kita lihat kalau keadaan Palestin sekarang mungkin agak kritikal, tegang dan sebagainya, sukar untuk memberikan bantuan. So bagaimana agaknya untuk dilaksanakan di korban di Palestin tu? Baik, jadi untuk Palestin ni satu kes yang sangat istimewa sebenarnya, sebab korban tu tak dapat dilaksanakan di dalam negara Palestin itu sendiri, di Gaza khususnya, sebab tidak ada haiwan yang hidup di dalam tu kan, manusia pun ramai yang terkorban kan. Jadi ibadah korban tu akan diadakan di luar, di negara lain, dan korban tu dilaksanakan juga, tapi penghantaran kepada rakyat Palestin akan dibuat dalam pack dalam bentuk tin. So akan ditinkan, yang mana dia ada pengawetan dia, sistem daging itu diawet, dan insya-Allah akan dibawa ke sempadan, dan insya-Allah akan disampaikan kepada penduduk Palestin untuk disampaikan daging korban itu tadi. Korban itu, masya-Allah, itu antara yang berada yang dilakukanlah, yang dilaksanakan untuk ada badan NGO lokal di Palestin yang akan membantu sekali melalui Pertubuhan Peduli Insan tadi. Allahu Akbar, itu dia kan, masya-Allah. Jadi selain mungkin daripada Palestin, bagaimana pula yang untuk proses-proses korban yang lain dilaksanakan, Ustaz? Baik, kalau di Syria ni istimewa sebab memang Peduli Insan ada pejabat di sana, dan ada ladang ternakan kambing ini sendiri. Kami pernah ke sana dan melihat sendiri proses-prosesnya, sangat teratur, sistematik, dan kambing-kambingnya besar-besar, kambing biri-birinya, dan boleh bagi manfaat kepada ramai
khususnya pelarian di kemah-kemah pelarian lah di Syria. Walaupun mereka alhamdulillah mereka dah kembali aman, tapi mereka nak membina semula negara mereka, dan ada juga mereka yang masih lagi tak dapat penempatan yang sempurna. Jadi inilah korban yang kita laksanakan ini akan disalurkan, akan disampaikan kepada mereka-mereka pelarian-pelarian di Syria. So dari mula haiwan tu disembelih sampailah ke melapah dan packkan, akan diberikan kepada pelarian-pelarian tersebut, insya-Allah. Dan selain daripada itu, kalau tak dapat kita sertai ibadah korban itu, mungkin seekor kambing tu nilainya mahal kan. Tapi rasanya yang paling murah lah di Syria yang dibawakan oleh Peduli Insan ni dengan nilai seekor kambing RM999 seekor. Tapi kalau tak dapat menyertai, kita ada cara yang lain melalui sedekah adha yang mana serendah RM25 saja. Satu pack tu sama ada dia adalah daging yang segar ataupun satu pack makanan yang dah siap dimasak. Sebab kita pernah ke sana dan kita melihat sendiri proses, ada dapurnya sendiri, ada chefnya yang tukang masak. Memang kita sempat rasa dia punya kesedapan dia, dan insya-Allah diberi yang terbaik kepada mereka-mereka yang memerlukan di sana. Ya, masya-Allah. Itu dia, mungkin kalau ada yang tak mampu kan Ustaz, seperti mana Ustaz kata, yang tak mampu nak seekor ke sebahagian, kita boleh bersedekah kan Ustaz, sedekah sebanyak segar adira sebanyak 25 serendah RM25. Serendah RM25 sahaja, masya-Allah. Yang penting niat kita untuk membantu tu, subhanallah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan apa juga manfaat, apakah penerima manfaat utama sebenarnya kalau kita melakukan ibadah korban ini? Baik, kalau saya sebutkan tadi antaranya ialah pelarian-pelarian khususnya di Syria, dan kita ada ramai di situ, ada balu, ada anak yatim, ada mereka-mereka yang tak ada rumah kan, penempatan. Sebab mereka ni duduk di kemah-kemah yang sangat-sangat dhaif, sementara kalau kami pergi di musim sejuk dulu tu kan, memang hanya berdindingkan kanvas, jadi dengan kesejukan. Mereka negara 4 musim, sama ada di Palestin ataupun di Syria ni, atau di Yaman sendiri, memang jauhlah daripada apa yang kita nikmati di negara Malaysia ni kan. Jadi kita perlu zahirkan kesyukuran kita dengan memberi kepada saudara kita yang memerlukan. Di sini kan ada juga yang kita boleh bantu, tapi kita melihat mereka di sana tu dalam bentuk satu negara perlukan bantuan tu kan. Jadi insya-Allah mungkin di sini kita bagi bahagian kita juga, di sana pun ada kita peruntukkan untuk saudara kita di sana, insya-Allah. Insya-Allah kan, mudah-mudahan kan. Alhamdulillah. Jadi kan Ustaz, bagaimana agaknya mungkin caranya mungkin orang penonton Assalamualaikum pagi ini untuk bersama-sama dengan Peduli Insan untuk mendaftar dan menyertai kempen Kurban for Ummah untuk tahun ini, Ustaz? Baik, kalau di paparan tu ada nombor nombor akaun dan juga ada nombor hotline untuk kita hubungi, bertanya dengan lebih lanjut apakah cara dan juga bagaimana kita nak menyertai. Dan juga saya rasa kalau lebih mudah lagi ada QR code yang kita boleh paparkan, insya-Allah di sini, yang mana kita boleh sampaikan ikut kemampuan kita. Kalau mungkin serendah RM25 untuk satu pack sedekah adha tu kan, daging segar ataupun juadah panas untuk mereka di sana, dan sebagai satu sedekah kita khususnya pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, ataupun yang mampu untuk kita zahirkan kesyukuran kita atas nikmat Allah pada kita dan keluarga kita melalui kita menyertai korban for ummah, sama ada seekor kambing ataupun seekor lembu ataupun sebahagian lembu kan, insya-Allah. Mudah-mudahan kan. Tu ada QR code yang tertera di kaca TV anda sekarang ni, ada nombor akaun, boleh mungkin sebar luaskan bagi mereka yang berhajat untuk melakukan ibadah korban bersama-sama dengan Kurban for Ummah Peduli Insan ini, masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sama-sama. Banyak-banyak kerana bersama dengan kami Ustaz Muhammad Syarif Abdul Khalid selaku ikon kemanusiaan peduli Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Mudah-mudahan semoga Allah permudahkan segalanya, insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan kan. Jadi kepada penonton yang berhajat, kalau kita lihat tadi anak-anak, ya Allah kan, mereka sangat memerlukan pertolongan kita, bantuan kita. Jadi jomlah sama-sama kita melakukan ibadah korban. Kalau tak dapat melakukan ibadah korban, kita boleh bersedekah dengan serendah hanya 20. Mungkin ini kali setahun sekali je mereka dapat rasakan nikmat daging tu. Jadi bayangkanlah
macam mana kita hari-hari boleh makan sate, boleh makan kan macam-macam juadah kita. Jadi insya-Allah kita kongsikan kesyukuran kita dan kegembiraan kepada mereka yang mereka, masya-Allah kan. Nah, jadi alhamdulillah kita nak berehat dulu seketika. Terima kasih sekali lagi. Insya-Allah rezeki kita jumpa lagi. Moga Allah permudahkan segala urusan Ustaz insya-Allah. Dan kembali lagi insya-Allah kita berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini.